Aku bukan mitos. Aku bukan legenda. Aku adalah janji yang kamu takuti dan diam-diam kamu tunggu. Aku muncul dari timur, dari tanah Khurasan, dari tempat di mana manusia menyangka kebenaran boleh dibeli. Dan apabila aku muncul, dunia tidak runtuh dengan letupan, tapi tunduk dengan keinginan. Aku bergerak lebih laju dari angin, seperti hujan yang ditolak ribut. Aku tidak menakluk dengan pedang. Aku menakluk dengan janji. Janji kekayaan, janji kuasa, janji kehidupan tanpa Tuhan. Di belakangku, wajah-wajah pengecut yang telah disebut zaman berzaman, bangsa Yahudi dari Ashbahan. Mereka tidak pernah mencintaiku, tapi mereka cinta akan dunia, cinta akan kemewahan. Namun mereka takut mati dan benci terhadap iman. Aku menjejak setiap kota, setiap negeri, setiap tamadun. Tiada tempat yang terselamat, hanya Mekah dan Madinah. Setiap kali aku menghampiri, pedang malaikat menyambutku. Aku ketawa kerana aku tahu aku tidak perlu masuk ke dalam untuk memecahkan iman manusia. Cukup aku tunggu di luar dan iman yang rapuh akan keluar sendiri. Aku datang dengan dua sungai. Satu kelihatan api, satu kelihatan air. Manusia melihat dengan mata, bukan dengan iman. Api yang mereka takuti adalah air yang menyelamatkan. Air yang mereka kejar adalah neraka yang membakar. Dan aku berdiri di tengah-tengah bertanya, pilihlah Tuhanmu yang gaib atau syurgaku yang nyata. Ramai memilih aku, bukan kerana aku kuat, tetapi kerana iman mereka kosong. Aku tidak datang hanya dengan sihir. Cukup dengan kerinduan manusia sendiri. Aku memanggil syaitan. Mereka bukan muncul sebagai mambang. Mereka datang sebagai kenangan. Seorang lelaki melihat ibunya berdiri di hadapanku. Wajah yang dia kebumikan bertahun dahulu. Suara yang dia rindukan setiap malam sunyi. Ibu rindukan kamu. Ibu tak pernah tinggalkan kamu. Dia benar. Ikut dia. Air mata jatuh, lutut menggigil, akal mati sebelum iman sempat berfikir. Dan manusia sujud, bukan kerana mukjizat, tetapi kerana luka yang tidak pernah sembuh. Aku tahu kelemahan kamu. Kamu sanggup serahkan Tuhan, asal aku pulangkan orang yang kamu cintai. Di saat itu, iman bukan lagi tentang kebenaran, tapi tentang kesakitan yang ingin dipadamkan. Aku menang kerana manusia lebih takut kehilangan emosi daripada kehilangan Tuhan.